Alan. Tuan-puan kena scan QR lah tuan-puan. Tuan-puan nampak tak QR? Betul ke tangan saya sini? Sini eh? Tuan-puan. Tuan-puan kena scan QR tuan-puan. Tak boring, alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Best Ustaz, belajar dengan Ustaz, alhamdulillah. Tuan-puan, okey? Kalau tuan-puan suka seronok, insya-Allah banyak lagi program kita. Tuan-puan ada QR sebelah ni tau. Sebelah saya memang tak ada skrin tuan-puan. Okey? Tuan-puan boleh scan QR kat situ, lepas tu tuan-puan tanya. Kita ada 10 minit tuan-puan, santai. Saya minum air jap. Okey, masih. Bismillah. Bismillah. Best Ustajar. Gabung tu. Ustaz dengan ajar, Ustajar. Okey, tuan-puan scan Tuan-puan kalau tanya macam ni tuan-puan, memang berpinah mata saya ni tuan-puan. Tak sunat jadi imam, muwaiz. Okey, baik, cantik soalan. Kalau budak yang tak sunat, okey, ni kita cerita lelaki lah tuan-puan. Tuan-puan cerita perempuan lah. Okey, budak dia lelaki, okey, dia tak sunat. Dia dah mumayyiz, dia nak jadi imam. Okey, jawapan dia tuan-puan, majoriti ulama fiqh mengatakan boleh dengan syarat budak tu kita tahu dia memang okey dalam pengurusan kebersihan diri dia. Dia tak jadi masalah tuan-puan. Okey? Ada tak jadi masalah. Kadang-kadang tuan-puan dekat kampung-kampung dia risau benar tau. Engkau pun nak jadi imam pula, engkau sunat pun belum, kau duduk saf paling belakang sekali, kau boleh tembok paling belakang sekali. Dah kesian budak tu, hari tu first and last dia datang masjid. Okey? Tuan-puan, tak jadi masalah pun. Okey, dia tak menjadi kesalahan. Kalau budak tu tuan-puan kita tahu memang dia budak tahfiz. Dia budak umur 8 tahun, budak tahfiz. Budak tahfiz dia tahulah bab mensucikan diri. Tapi dia belum sunat lagi contoh. Okey, dia belum sunat lagi contohlah. Tapi dia baru 7 tahun, 8 tahun. Tapi dia mahir bab mensucikan diri. Tahfiz tuan-puan hafal Quran contoh kan. Lagi hebat pada kita kan. Kita 3 kul je lah paling kuat. Contohlah. Boleh tak jadi imam? Jawapan dia boleh. Okey? Boleh. Tolong saya nak bagi sedikit kita kata bukanlah teguran tapi pesanan ikhlas dan kasih sayang kepada semua AJK Masjid. Tuan-puan jangan sisihkan budak-budak ni tuan-puan. Boleh tuan-puan jangan sisihkan budak-budak ni. Kadang-kadang tuan-puan sekarang dah makin baik lah tuan-puan. Dulu time saya kecil-kecil saya nampak tuan-puan banyak disisihkan budak-budak ni dia bukan halau. Dia letak budak tu paling tembok masjid paling ujung sekali. Seolah-olah dia macam nak budak tu keluar. Halau cara halus. Okay. Jangan tuan-puan tolong mak ayah saya raikan budak-budak ni tuan-puan. Mereka tak tahu ajar. Okey? Janganlah tuan-puan balun dia, ajarlah. Ajar mereka, bagi tahu ni kat sini, ni kat sini. Sekarang masjid dah banyak berubah tuan-puan. Zaman saya kecil-kecil dulu. Okey? Ajar mereka tuan-puan. Orang yang berpengalaman ajarlah budak muda ni. Tuan-puan jangan halau dia. Kan halau lama tak ada pelapis. Lepas tu kau pening kepala. Siapa nak jadi imam ni? Imam kita pun ada sakit kaki. Itulah kau halau budak tu lagi, contohlah. Okey. Jangan macam tu tuan-puan Raikanlah budak-budak ni. Kita makin lama makin tua tuan-puan. Kaki pun makin lenguh. Lutut pun makin longgar. Kan takkan imam nak solat duduk pula. Ajak budak-budak muda ni tuan-puan. Okey, ada soalan tak? Okey. Ada soalan? 10 minit lagi tu. Ni memang banyak soalan ni. Suara macam KA. KA tu apa? Keraming. Apa jangan KA. KA buka rembayung tu tuan-puan. Saya tu tak ada buka restoran ni dah. Ya tu Ustaz, budak muda lagi bersemangat bacaan yang baik. Ya. Dia macam ni tuan-puan. Yang tua kita kongsikan pengalaman kepada yang muda. Okey, macam tu lah. Dia bersatu padu tuan-puan. JK Masjid sekarang dah banyak berubah tuan-puan. Zaman dululah. Dia lah Ustaz, budak-budak ni tak tahu. Tak tahulah, ajar. Tak tahu, kalau sampai bila dia tak tahu, ajar dia. Ajak dia, panggil dia macam ni, macam ni. Okay, sebab dia pelapis kita tuan-puan. Budak muda ni kudarat dia kuat. Idea dia hebat. Oh betul juga Ustaz, air pipe yang dirawat dengan klorin, adakah boleh dipanggil air mutlak? Jawapan dia, cantik, saya baca kitab fiqh semalam. Bagus ni, memang ingat kat kepala saya. Okey. Air pipe dirawat dengan klorin, jawapan dia dikira mutlak, tak merubah. Klorin itu tak berubah. Sama macam kolam renang. Ini saya ingat lagi tuan-tuan tulisan kitab fiqh semalam tu baca.
Okey, macam kolam renang tuan-puan. Kolam renang besar kan? Kolam renang jangan tuan-puan cakap kurang 2 kolam. Okey, kolam renang besar tapi guna klorin ustaz. Adakah merubah? Tidak. Jawapan dia tak merubah. Kerana klorin tu dia tak bertukar apa-apa pun. Okey? Bahkan tuan-puan masuk kolam renang tuan-puan pun tak tahu dia klorin ataupun tidak. Tak merubah. Ustaz, kalau beristinja guna air spray boleh ke ustaz? Boleh ya? Macam pergi negara lain, contoh tuan-puan pergi negara, macam itu saya pergi negara China. China tuan-puan toilet dia na'udzubillah. Okey, kita pakailah apa bidet. Bidet tu macam bidet. Ha. Okey, yang boleh travel tu kan. Boleh lah tuan-puan, tak ada masalah. Okey, itu nama istilah tu. Okey, boleh settle. Kawannya pula jawab kan. Kanak-kanak lelaki tak sunat bersentuh dengan kulit jatuh apa ni? Kanak-kanak lelaki tak sunat bersentuh dengan kulit jatuh wuduk tak ustaz? Macam mana soalan ni? Kanak-kanak lelaki tak sunat bersentuh dengan kulit jatuh wuduk tak? Jatuh wuduk batal wuduk ke? Kanak-kanak lelaki tak sunat bersentuh dengan kita kulitnya. Batal wuduk ke tidak? Dia tak kira tuan-puan, sunat ke tak sunat, dia jantina. Budak lelaki sentuh dengan orang perempuan. Orang perempuan tu dewasa. Budak tu katalah budak lah 7 tahun 8 tahun kan, dia sentuh dengan cikgu dia. Contohlah budak darjah 1 dia salam dengan ustazah dia. Okey, maka dia bukan kira dia sunat tak sunat, tapi kita kira dia punya lelaki ataupun tidak. Sebagian ulama kata kalau budak tu kecil lagi, tak akil balik, tak membatalkan wuduk. Okey, tetapi ada sebagian ulama kata membatalkan wuduk juga. Kalau boleh elaklah. Kalau ustazah tu ada wuduk, elaklah salam dengan budak tu. Ustaz, boleh tak explain bab haid tadi? Macam mana kalau haid terhenti di tengah-tengah? Cantik, ni pun saya baca tadi. Antara 15 hari dan lepas 2 atau 3 hari datang balik haid, adakah sah solat semasa suci di antara tu? Okey, bagus tuan-puan. Baik tuan-puan, haid ni contohlah 15 hari. Ni dalam mazhab fiqh kita 15 hari. Okey, 15 hari tuan-puan. Di tengah-tengah 15 hari tu tuan-puan, dia 2 hari. Okey, 2 hari, lepas tu 2-3 hari, lepas tu dia stop kejap. Okey, antara tu dia suci. Tuan-puan, kalau dia berhenti itu dalam tempoh 15 hari dan tak terlalu lama, maka tetap dikira haid. Okay, adakah sah solat ketika itu? Okey, ketika itu tuan-puan diingatkan macam okey lah kan. Cek semua suci elok, dia pun mandi wajib. Tiba-tiba dia solat. Bila dia solat tuan-puan, sah tak solat tu? Sah. Tiba-tiba esok lusa datang balik ustaz, dikira haid tak? Masih dalam tempoh 15 hari dikira haid. Habis tu ustaz, itu dah solat macam mana? Tak apalah, tu dimaafkan lah. Sebab time tu dia dah yakin memang bersih elok. Biasa saya period 10 hari ustaz. Okey, tiba-tiba pendek. Saya ingat dah settle lah kot. Suci elok, saya guna kapas semua pun okey. Saya pun mandi wajib, saya solat. Saya solat tuan-tuan, ustaz, tiba-tiba esok lusa tu Allah datang balik. Tapi masih dalam tempoh 15 hari, masih ustaz, dikira darah haid. Tak apalah, yang tu dimaafkan lah. Clear? Cantik jawab dah tadi. Tamat. Alhamdulillah. Boleh tuan-puan